Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang inventory personality ISEC Junior, iaitu yang dipendekkan JP. Sebelum saya menerangkan dengan lebih mendalam tentang inventory ini, saya akan memperkenalkan nama saya, iaitu nama saya adalah Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Rashid. Nombor kad matrik D2022210493 dan saya merupakan ISMP Bimbingan dan Kaunseling di semester 5. Pertama sekali saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan inventory ini. Inventory ini telah dibangunkan oleh seorang ahli psikologi yang terkenal bernama Hans-Jürgen Eysenck. Alat ini direka khas untuk kanak-kanak dan remaja, biasanya di antara umur 7 hingga 16 tahun, bagi menilai ciri-ciri utama personaliti mereka. Tujuan utama instrumen ini adalah untuk mengenal pasti corak personaliti seperti sama ada seseorang itu bersifat extrovert atau introvert, stabil atau mudah cemas. Ia juga membantu dalam mengesan masalah tingkah laku atau emosi yang mungkin wujud pada peringkat awal, terutamanya di sekolah atau dalam konteks kaunseling. Secara ringkas, inventory ini merupakan satu alat psikologi yang berguna untuk membantu guru, kaunselor dan ibu bapa untuk memahami kanak-kanak dengan lebih mendalam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori asas. Teori ini menyatakan bahawa personaliti manusia boleh difahami melalui dua dimensi utama, iaitu extroversi dan introversi. Extrovert ialah individu yang aktif, suka bersosial, ceria dan mudah bergaul. Introvert pula adalah individu yang lebih pendiam, suka menyendiri dan berhati-hati dalam pergaulan. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berinteraksi dengan persekitaran sosialnya. Seterusnya, dimensi yang kedua adalah neurotisme, iaitu kita nak tengok stabil ataupun tidak stabil dalam emosi. Individu dengan tahap neurotisme yang tinggi mudah mengalami kebimbangan, keresahan dan perubahan emosi. Manakala yang rendah pula biasanya lebih tenang, stabil dan yakin. Dan ini berkait dengan tahap kestabilan emosi seseorang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang struktur instrumen. Inventory ini ialah satu soal selidik yang bertulis yang direka untuk kanak-kanak dan remaja berumur antara 7 hingga 16 tahun. Jumlah item soalan ini terdiri daripada 60 soalan dan bergantung pada versi tertentu. Untuk format soalan pula ialah semua soalan berbentuk ya atau tidak. Ini memudahkan murid menjawab tanpa tekanan dan sesuai untuk tahap perkembangan mereka. Seterusnya adalah masa menjawab. Biasanya mengambil masa sekitar 20 hingga 30 minit untuk disiapkan. Bagi skor dan tafsiran, jawapan yang diberikan akan disusun dan dinilai untuk mengenal pasti skor bagi 3 skala utama, iaitu extroversi, neurotisme dan skala pembohongan. Instrumen ini mudah digunakan dan boleh dilaksanakan di sekolah, klinik atau sesi kaunseling secara individu ataupun kelompok. Penting untuk difahami bahawa hasil daripada inventory ini perlu ditafsir oleh individu yang terlatih, contohnya kaunselor atau ahli psikologi, supaya tidak berlaku salah faham terhadap personaliti murid. Okey, seterusnya saya akan mengajarlah tentang cara menjawab inventory ini. Okey, soalan inventory ini tak ada jawapan yang betul ataupun salah. Lepas tu dalam item ni kita tengok ya atau tidak saja. Dan kita ada 3 item yang kita tumpu, iaitu yang pertama adalah introvert atau extrovert, yang kedua adalah item neurotisme dan stability, dan yang ketiga adalah skala tipu. Okey, saya akan jawab soalannya.
Seterusnya cara pengiraan saya akan ajar. Okey, kita terdapat dua item, iaitu item positif dan item negatif. Bagi item positif, jawapan ya mendapat 1 dan tidak adalah kosong. Manakala bagi item negatif, jawapan ya adalah kosong dan item negatif kalau tidak dapat 1. Macam mana kita nak tahu item itu positif atau negatif? Item positif tak ada kurungan dan item negatif ada kurungan. Saya telah mengira keseluruhan saya punya keputusan. Saya mendapat introvert extrovert adalah 18/24, manakala neurotisma dan stability adalah 14/24 dan skala tipu saya adalah 1/12. Okey, itu saja. Okey, seterusnya hasil keputusan inventory yang saya buat. Saya mendapat nilai introvert dan extrovert adalah 18 di sini, dan nilai saya bagi neurotisma adalah 14. Maksudnya saya di sini. Dan saya merupakan adalah kuadran kolerik. Okey. Kalau kita menurut ke sini, kuadran kolerik adalah yang kedua, iaitu saya adalah individu dalam kumpulan ini mempunyai ciri-ciri extrovert neurosis, iaitu antara ciri-ciri utama termasuklah mempunyai sifat seperti mudah tersinggung, gelisah, agresif, gairah, mudah berubah, impulsif, optimistik dan aktif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.